Kamu tahu tak, sebelum Wright Brothers terbang pada tahun 1903, sebelum Leonardo da Vinci melakar mesin terbang, Abbas Ibn Firnas sudah cuba menawan langit pada abad ke-9 dengan sayap ciptaannya sendiri. Tokoh ini bermula jauh lebih awal daripada yang ramai sangka. Ibn Firnas bukan sekadar pelopor, dia ilmuwan yang berani mencabar batas. Dia mengkaji bagaimana angin bergerak, bagaimana sayap perlu dibina, dan bagaimana manusia boleh meniru burung untuk terbang. Pada zamannya, idea manusia terbang dianggap mustahil. Tetapi Ibn Firnas tetap mencubanya dengan menggabungkan ilmu fizik, pemerhatian burung, dan kefahaman tentang keseimbangan badan. Sebelum terjun dari Jabal Al-Arus, dia mengkaji arah angin tinggi tebing dan bentuk sayap yang boleh menahan tubuhnya, seolah-olah dia memahami asas aerodinamik moden ratusan tahun lebih awal. Percubaannya berjaya meluncur seketika, tetapi pendaratan menjadi kasar kerana sayapnya tidak direka untuk mendarat. Dari situ dunia belajar bahawa penerbangan bukan sekadar terbang, tetapi juga bagaimana mendarat dengan selamat. Walaupun percubaannya tidak sempurna, keberaniannya membuka jalan kepada generasi pencipta selepasnya. Tanpanya, sejarah penerbangan mungkin bermula jauh lebih lambat daripada yang kita kenal hari ini.